Disebabkan ramai yang tak tahu apa itu safety door, inilah dia safety door. Okay, safety door ni dekat projek ni kita pasang secara percuma saja untuk pintu depan sebab tuan rumah sangat-sangatlah bijak. Dia grab waktu promosi. Okay, pintu safety door ni dia berbuat daripada besi logam. So, daripada dia punya bahan pun kita dah tahu dah dia punya ketahanan macam mana. Okay, pintu safety door bukan sahaja dapat tingkatkan keselamatan rumah, tapi dia boleh tingkatkan nilai estetika rumah sebab desain putih ni korang boleh pilih macam-macam desain. Salah satunya yang inilah. Atau ada konsep Islami, ada konsep bunga dan sebagainya. Okay, kalau korang dah pasang safety door ni, korang tak perlu pasang grill dah sebab dia punya sistem lock sangatlah tinggi. Okay, yang ni, ada tak lock apa-apa lagi. Okay, cuba dengan 2 pusingan saja. Satu, okay, dia dah lock macam ni. Kalau kita pusing lagi satu, nampak tak? Dia punya sistem lock daripada atas, tengah, sampailah bawah. Ni, dia punya kekuatan lock ni. Okay, kalau daripada dalam, korang boleh tambah lagi satu lock kat sini. So yang ni. Okay. So ini adalah sistem lock dia. So kalau tak pasang grill pun dah selamat. Kalau dah tutup pintu, nampak tak gelap sebab dia buat daripada besi dan sebagainya. Okay, korang jangan risau. Sebab safety door dia ada buat pintu dalam. Nampak tak grill tu, putih tu. So dia punya pencahayaan perudaraan dia, kita dapat lah kalau buka yang bahagian dalam ni. Okay, so lock je balik. So kalau anda nak dapatkan pintu ni secara jimat dan lebih berbaloi, grab lah waktu promosi Anish. Bye-bye.